Baik, itu dia. Bendera putih telah pun dikibarkan. Bagaimana di hakim garisan penamat? Anda telah pun bersiap sedia untuk dilepaskan. Tolong angkat bendera putih kalau siap sedia di sana. Baik, itu dia. Tuan-tuan pemain, kita teruskan beri perhatian kepada acara yang akan dilepaskan sebentar lagi. 315 100 meter lelaki terbuka separuh akhir 5 hit 5 of 7. Satu permulaan yang cukup baik bagi peringkat separuh akhir 3 yang baru saja dilepaskan sebentar tadi. Mencari masa terbaik daripada atlet-atlet ini dalam mencari tempat untuk ke peringkat akhir pada petang ini. Dengan catatan masa 10.76 saat untuk di lawan ke-8 yang dicatatkan setakat ini. Jonathan Nepal bagi mewakili Malaysia Atletik sebentar tadi. 10.76 hampir mencecah, hampir mencatatkan rekod baru bagi rekod kejohanan dengan catatan masa 10.44 saat. Bagaikan bersahaja saja. Ini baru separuh akhir. Saya dah kata Innotex menampilkan nama-nama yang cukup besar. Innotex Bukit Jalil Sports School hari ini berjaya menampilkan nama-nama yang cukup besar. Adik-adik, saya suka highlight adik-adik kerana mereka lah bakal-bakal pelapis kita, kerana mereka lah bakal-bakal berada bersama dengan kita. Dan ini dia sebelah saya, yang sentiasa bersama saya, Coach